zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Allah kata apa? Biarkanlah dan biarkanlah mereka makan dan bersenang lena dengan kemewahan dunia dan dilalaikan oleh angan-angan. Tengok, angan-angan ni lah masalah kepada kita hari ni. Puak-puak kafir angan-angan dia nak hidup lagi, nak lama lagi, lepas tu dia mati jadi tanah beres. Itu angan-angan dia panggil. Khayalan-khayalan. Bagi kita orang Islam juga, panjang juga angan-angan tu. Panjang juga angan-angan. Panjang juga angan-angan kan. Rasa tak cukup lagi, rasa tak cukup tua lagi, rasa sehat lagi, rasa panjang umur lagi, tak mau tak mau bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka ini dia panggil kita telah dilekakan oleh angan-angan. Dilekakan oleh angan-angan. Karena itulah dalam hadis, tanda tuan-tuan, hadis yang diriwayat oleh Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala, hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari daripada Abi Hurairah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu qalbul kabiri syabban fisnataini. Hati orang tua sentiasa berkeadaan muda dengan dua perkara. Tanda. Kita coba kita coba muhasabah diri kita. Sebab bila Nabi sebut, sudah tentu di sana ada perkara-perkara besar yang nak diberitahu kepada kita, iaitu hati manusia yang sudah tua, al-kabir ini, sentiasa muda, fisnataini, dalam dua perkara. Yang pertama hubbud dunia, cintakan kepada kemewahan dunia. Nak harta banyak, nak isteri comel, ramai, anak-anak, dan satu lagi apa dia? Tulul amal, panjang angan-angan, panjang cita-cita, panjang khayalan. Ini dua perkara ini yang merosakkan kita. Maka disitulah timbulnya kata-kata hikmah daripada Imam At-Tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, ma atala 'abdun al-amal illa asa al-amal. Apabila seorang hamba itu memanjangkan cita-cita dia, angan-angan dia, maka dia pun, amalan dia pun tak baik. Sebab dia kata dia lambat lagi, apa susah? Lantak dulu riba, lantak dulu rasuah, nanti kita kaya, kita taubat, kita pergi Mekah. Contohnya. Ataupun dia sendiri pun tak beramal dengan amalan yang, kenapa tak solat tu? Lambat lagi. Bagi tempoh dulu. Jangan sibuk-sibuk kan. Orang Kelantan kata, jangan gaduh, jangan lorak. Maknanya, tak payah duk kejar-kejar lah. Kita ada masa lagi, kita ada tempoh lagi. Sekarang ni masih muda, baru 60 kan, baru 70. Arwah ayah dulu 85 mati. Maknanya, dia masih lagi duduk berfikir-fikir sedemikian. Kita kata, maka tulul amal, panjang angan-angan ini, da'un udalun wa maradun muzmin. Ahli tafsir kata, panjang angan-angan ini adalah penyakit yang berbahaya dan kesakitan yang berpanjangan. Macam orang kena stroke dah. Bila panjang angan-angan ini telah menguasai hati seorang manusia, fasada mizajuhu, rusaklah cita rasa dia. Maka sukar untuk kita nak dapat kembali, nak mengubatinya, kecuali kita kembali kepada Allah.